Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video ini, saya akan mentangkan analisis statistik bagi tajuk perbandingan kadar pertumbuhan produktiviti pekerja antara Malaysia dan Vietnam dari tahun 2009 hingga 2023. Data yang saya ambil ini adalah daripada laman rasmi World Bank. Jadi, saya akan tunjukkan bagaimana saya menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS untuk menganalisis dan mentafsir data ini secara statistik. Seterusnya, seperti yang telah dipaparkan, saya telah memasukkan data produktiviti pekerja daripada World Bank ke dalam Excel. Dan sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengira statistik asas seperti mean, median, mode dan sisihan piawai. Pertama sekali, untuk mean kita tekan sama dengan dan pilih mean serta tarik data dari 2009 hingga 2023 bagi negara yang pertama iaitu Malaysia dan tekan enter. Jadi dapatlah hasil bagi mean. Sama juga caranya untuk mengira mean pada negara Vietnam. Seterusnya, untuk median. Sama juga kita tekan sama dengan dan pilih median dan tarik data daripada negara Malaysia dan tekan enter. Sama juga untuk Vietnam, kita ulang balik langkah yang sama. Untuk mode pula, kita tekan sama dengan serta pilih pada mode dan tarik data bagi negara Malaysia dan tekan enter. Okey. Untuk ini, data bagi mode kedua-dua negara keluar NA iaitu non-available kerana ianya tiada nombor yang berulang bagi kedua-dua negara. Seterusnya, sample variance. Kita tekan sama dengan dan pilih var.s dan tarik data bagi kedua-dua negara dari 2009 hingga 2023 dan tekan enter. Jadi, keluarlah amount bagi variance. Dan akhir sekali, untuk standard deviation sama sahaja. Kita tekan sama dengan dan pilih STDEV dan kita tarik data daripada negara Malaysia dan dapatlah amount. Sama juga untuk negara Vietnam. Langkah seterusnya, saya akan melakukan graf garis bagi menunjukkan trend pertumbuhan ini, di mana kita boleh lihat Malaysia kekal tinggi tetapi Vietnam menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun. Ini membuktikan produktiviti Vietnam berkembang dengan lebih pantas. Langkah seterusnya, bagi mendapatkan normality test, saya akan copy raw data dan pergi kepada data analisis serta pilih pada bahagian deskriptif statistik. Maka, terpaparlah seperti di paparan tersebut. Pada bahagian input range, saya akan tarik data pada negara Malaysia dari tahun 2009 hingga 2023 serta pada bahagian output option, saya akan tandakan output range, summary statistik, confidence level, largest dan smallest dan kita pilih nak letak pada kolom yang kosong di mana. Sama juga untuk negara Vietnam, seterusnya tekan sahaja OK dan terhasillah data tersebut. Bagi confidence interval, kita kopikan data yang telah siap pada normality test dan pastekan pada bahagian confidence interval. Untuk mendapatkan hasil confidence interval bagi apa, kita tekan sama dengan dan pilih mean dan tambah dengan confidence interval 95% dan tekan enter. Sama juga untuk bahagian Vietnam. Pada lower pula, kita pilih sama dengan mean tolak dengan confidence interval dan terhasillah confidence interval bagi kedua-dua negara tersebut. Akhir sekali, hipotesis test. Untuk bahagian ini, saya menggunakan SPSS. Kita copy raw data daripada Excel dan export semula data ke dalam SPSS. Selepas itu, tekan pada bahagian Analyze dan pilih Compare Means One Sample T-Test. Pilih negara Malaysia, masukkan ke dalam variable test dan tekan OK. Maka terjadilah one sample test bagi negara Malaysia. Untuk negara Vietnam, sama juga langkahnya. Seterusnya, untuk menghasilkan t-test per2 sample for means, pergi kepada data analysis dan pilih bahagian t-test per2 sample for means dan tekan OK. Untuk variable range 1, kita isi data bagi negara Malaysia dan variable range 2 untuk negara Vietnam.
Hipotesis ini masukkan tempoh masa yang kita buat. Seperti saya buat 15 tahun sahaja. Pada bahagian output option, klik output range dan tekan pada bahagian kolom yang kosong dan akhir sekali tekan OK. Maka terhasillah t-test P2 sampel bagi perbandingan kadar pertumbuhan produktiviti pekerja di Malaysia dan Vietnam bagi tahun 2009 hingga 2023.